Rezeki Ramadan dah sampai. Ini dia 3 dinar emas. Hari ini kita umum siapa 3 pembeli terpantas yang memenangi dinar emas Public Gold. Sekarang Ustaz akan umumkan pemenang hadiah eksklusif untuk insan terpantas. Berikut adalah nama-nama pemenang terpantas 1 dinar emas. Pertama, Muhammad Nur bin Ludin. Tahniah Muhammad Nur. Kedua, Afikah Muhammad Razif dari TikTok. Afif Fahim 2011 daripada Shopee. Masya Allah, rezeki Ramadan untuk anda. Tahniah pemenang. Belum selesai lagi, belum habis lagi. Kita ada 3 pemenang bertuah yang akan membawa pulang produk GNI bernilai RM1,500. Wow, untungnya. Sekarang kita umumkan siapakah mereka. Pertama, Muhammad Syafi bin Ibrahim. Kedua, Saifullah bin Kasim. Ketiga, Amir Hamzah 2412 dari Shopee. Tahniah ucapkan kepada mereka yang menang. Oh, berhenti, jangan ke mana-mana. Kita masih ada lagi 3 pemenang untuk hadiah produk GNI. Siapa yang bertuah kali ini? Mari Ustaz bacakan nama-nama insan yang bertuah. 3 pemenang bertuah. Yang pertama, Maziah 81 dari Shopee. Zak Zahir dari TikTok dan Rizku 233 dari TikTok. Baiklah, tanpa melengahkan masa, Ustaz akan umumkan hadiah yang dinantikan pelanggan kesayangan Ustaz. Hadiah voucher sebanyak RM250. Yasmin binti Abdul Kalam, Nur Maizura Yahya, Abu Bakar Surani, Muhammad Haji Abdul Ghani, Fadilah binti Nasir, Nur Zaini binti Idris, Farah Nurizaki, Aisyah Abidin, Mariana Asmadi dan Sahara Kames. Rasanya bukan 10 je Ustaz nak bagi, tapi Ustaz nak bagi lagi 10 pelanggan yang dikasihi Ustaz. Ustaz umum namanya sekarang. Yang pertama, Fauziah Pungut. Kedua, Mazina binti Sadri. Yang ketiga, Nuril Zainuddin. Keempat, Nur Hayati Gani. Kelima, Muhammad Ashraf bin Mat Arifin. Seterusnya, Roliah binti Garib. Dan yang ketujuh, Juhaidah Abu Jabar. Kemudian Zarina daripada TikTok. Yang seterusnya, Ilamizi daripada Shopee. Dan akhir sekali, Zulkifli Hamzah 011 daripada Shopee. Bagi yang belum menang kali ini, jangan risau, jangan sedih. InsyaAllah ada lebih banyak kejutan dan hadiah menarik dalam promosi akan datang. Teruskan sokongan anda. Yang paling penting, jangan lupa amalkan Saca Inci untuk kesihatan yang lebih baik. Ingat Saca Inci, ingat Ustaz Hanafi, ingat Ustaz Hanafi, ingat GNI. Jumpa lagi dalam promo seterusnya. Assalamualaikum.